Kalau percaya Allah wujud, kafir Quraisy pun percaya. Kafir Quraisy tuan-tuan, ini cerita Abdul Muttalib, Tok Nabi lah. Tok Nabi belum Islam, sebab Islam tu muncul bila Nabi bawa syariat. Di Tok dia bukan sembah Allah lagi masa itu. Tetapi Tok dia, Abdul Muttalib, dia ketua di Mekah. Ketika Abrahah, tentera bergajah datang, dia sekat tengah jalan. Abrahah, mu nak pergi mana? Abrahah pun jawab, aku nak pergi ke Mekah, nak runtuhkan Kaabah. Mu ada masalah? Abdul Muttalib dia boleh jawab gini, aku cuma nak pesan aku punya kambing dengan unta mu jangan usik. Itu je aku nak pesan. Abrahah marah. Abdul Muttalib, mu ni pemimpin jenis apa, jual negara sungguh. Mu ni aku nak serang, patutnya mu merayu aku jangan runtuhkan Kaabah. Mu sibuk dengan unta, dengan kerbau, dengan lembu. Pemimpin apa mu ni? Apa jawapan Abdul Muttalib? Abrahah, itu unta sama kambing ana punya. Itu Kaabah Allah punya, biar dia jaga dia punya rumah. Sabit aku pula nak jaga, biar dia jaga. Bayangkan keyakinan dia wujud Allah lebih daripada kita. Hatta salah seorang anak Abdul Muttalib namanya Abdullah, hamba Allah. Maka kalau sekadar percaya wujud Allah tidak cukup. Dia kena rasa kewujudan Allah. Cuma iman ni kata Imam Al-Ghazali, benda naik benda turun.